Okey, saya nak jawab yang adik Nurul tanya ni. Macam mana nak tukar bekas sabun ni ataupun bekas deterjen ni sebab kat rumah dia ada banyak kan. Dia simple je, kita buang bahagian atas yang permukaan tu je. Tak payah tebuk tepi tu sebab nanti dia jadi terlalu lepeh. Saya memang buka bahagian atas je macam ni. Buka pakai cutter je. Cutter pun saya dah bakar-bakar dah dulu sebab saya nak guna untuk buat lubang. Tapi sekarang tak. Saya dah buat lubang tu gunakan alat pematri yang saya beli dekat Mr. DIY. Murah je ni, RM6 lebih je. Tapi kalau tak ada pun tak apa, boleh guna pisau. Tapi nanti pisau tu hitam lah. Nanti dia campak buruk sikit. Guna paku boleh, screwdriver boleh. Apa-apalah alat yang boleh buat lubang kat bawah ni supaya air boleh mengalir dan ada ruang pengudaraan. Alang-alang dah buat tu. Okey, jom kita semai sawi pula. Selalunya bekas ni saya guna untuk tanam bawang. Jadi saya nak gunakan media dia terus untuk saya tanam bawang, iaitu tanah kompos, pasir dan juga tanah merah. Sebab saya tanam bawang memang saya gunakan campuran tiga bahan ni supaya tanah tu lebih poros dan air mudah kering, mudah mengalir. Sebab bawang tak suka tanah yang terlalu lembap dan basah. Okey. Ini saya semai je sawi dalam ni. Lepas tu nanti dia dah tumbuh, saya nak pindahkan dan bekas ni saya akan tanam dengan bawang. Saya suka tengok bawang dalam ni. Bekas tu putih dan bawang tu dia nampak lebih menyerlah. Okey, macam ni. Ini bawang-bawang yang saya bakal nak tuai. Dekat bahagian bawah ni pun saya letak guna bekas deterjen juga. Banyak kan?